Check out the new merchandise from Chatty collaborations with British Library. So cute. So hari tu aku pergilah Caji sebab aku dapat tahu diorang dah release Earl Grey Milk Tea dengan Earl Grey Black Tea diorang ni. Kalau korang nak tahu, kali ni Caji collab dengan British Library weh. So memang gempak weh. Bukan takat tu je. Yang paling best untuk collab kali ni, diorang punya cawan ni limited edition mat. Aku pun dah tak boleh nak tunggu lama. Aku excited nak rasa Earl Grey Milk Tea dia ni. Bila korang minum, korang akan rasa wangi, smooth and refresh. Lagi-lagi dia punya black tea ni memang aku recommend. Untuk bag dia ni korang boleh beli macam ni. Untuk collab kali ni diorang ada 4 jenis merchandise. Untuk whimsical charm dia ni, dia ada 3 design tau. Dia datang dalam blind box. Yang ni paling cantik, dia punya Alice Mirror. Korang just kena beli 4 pilihan air dia and korang akan dapat free. Wonder Tag dia ni pun cantik gila weh. Korang just kena beli 2 Earl Grey Milk Tea yang korang akan dapat free. Memang style lu habis. Yang ni merchandise paling favourite aku. Korang kalau pandai style kan dia, korang boleh jadikan dia bandana ataupun gantung dekat bag. Korang just kena kumpul 6 cup saja yang korang boleh dapat free. So korang jangan lupa datang. Apa pun kita santai-santai je.